Model AI Apple lepas ni akan dihasilkan oleh Google based on model Gemini. Apple Intelligence masa diorang announce memang sangat gempak. Tapi rupanya apa yang muncul lepas tu tak intelligent pun. Kalau kita tengok feature AI dekat iOS contohnya kan, macam Siri ataupun feature AI image edit yang boleh buang-buang orang tu kan, memang ketinggalan jauh sangat kalau kita nak bandingkan dengan Android. So malam tadi Apple dan Google keluarkan statement yang model AI Apple lepas ni akan dihasilkan oleh Google based on model Gemini. So lain macam tiba-tiba Apple nak partner dengan kompetitor dia iaitu Google. Tapi benda ni tak pelik pun sebenarnya sebab produk Apple yang ada sekarang ni memang hasil daripada outsource dari macam-macam tempat lah. Kalau kita tengok dari segi hardware contohnya kan, memang Apple banyak outsource. Macam screen iPhone, Samsung yang buat. Kamera pula dia punya sensor tu Sony yang buat. Dan untuk software pun sama juga. Kebanyakan feature-feature yang ada dekat iPhone kan, macam Siri apa ni tadi tu, asalnya Apple beli company lain yang dah ada teknologi tu. Lepas tu barulah dia integratekan teknologi company tu dekat produk dia. So mungkin untuk AI model ni kan, Apple dah tengok lah. Dalam banyak-banyak company yang buat benda ni, Anthropic ke apa semua tu, memang Google yang paling bagus ataupun mungkin Google yang paling ada kepakaran apa yang Apple nak lah. Tapi takkanlah Apple nak beli Google pula kan, manalah cukup duit tu. So diorang buatlah partnership macam ni. Ikut rumor Apple akan bayar 1 bilion setahun dekat Google untuk benda ni. Tapi kalau kita ingat balik masa Apple Intelligence keluar dulu kan, diorang banyak highlight, diorang sangat bangga. Dia cakap yang Apple Intelligence ni sangat private. Dia guna on device processing sahaja dan macam-macam lagi lah. So sekarang ni macam mana? Bila dah bergabung dengan Google ni, dah tak private dah ke? Okay, kalau ikut statement dia, dari segi privacy masih sama. Sebab idea dia sekarang ni bukan lepas ni dekat iPhone tu Siri tu kan, bukan dia gantikan benda tu dengan Google Assistant ke dengan Gemini. Tapi kalau kita nak senang faham, sekarang ni Google ni kira macam supplier untuk Apple lah. So Google akan buatkan model AI untuk Apple, tapi end product dia nanti, hasil dia nanti akan gunakan Apple punya brand juga. Apa-apa pun kita tengok nanti, hopefully partnership ni akan improve feature AI yang ada dekat Apple punya device yang memang sangat menyedihkan sekarang ni.